Hello, Assalamualaikum. Awak panggil Oyen boleh tak? Waalaikumsalam. Panggil Awish. Hah? Panggil Awish boleh tak? Awish itu Panggil apa? Oyen bukan lah. Sama, orang sama ke lain? Lain-lain. Oyen duduk mana? Penang. Oyen duduk Penang. Oh, okey. Mungkin kalau tengok mungkin kenal kot. Okey, saya dah siap dah date saya tu. Dah shuffle tadi dah. Oh, lain. Aku orang yang sama. Saya tak perasan. Penang, mana bang? Penang kat mana? Apa Oyen, nama penting nama apa? Rahsia. Rahsia, nama dia Rahsia. Duduk mana? Dia kata duduk Penang, duduk mana? Hantu ayam pun duduk Penang kok. Pala Batas. Pala Batas. Hantu ayam, dia duduk Pala Batas. Try tu pernah pergi Evoke tak? Evoke pernah pergi tak? Tak pernah. Tak pernah, oh. Tu dia ajak pergi Evoke. Lepas Oyen, hantu ayam main. Tapi tak apa, boleh invite masuk. Okey, tengah kiri kanan. Saya punya macam mana? Sama-sama. Sama ya no. Sana. Okey. Tengah kiri kanan sama ya. Okey, draw 3 kad. Kita lebih satu game lah sebab ramai kot orang nak ajak main ni. Nanti kami buang. Nanti saya buang. Tahu. Dah. Saya break lah game first. Awak nak shuffle date dulu ke? Lama tak boleh. Apa no, kita susun juga tapi asingkan dulu jugalah. Okey, sekali. Kita shuffle date dulu, lepas tu kita main game yang kedua. Kita main game yang pertama bersama Oyen yang berada di Kepala Batas. Kepala Batas, apa Pak Man ikan bakar kan? Pak Man ikan bakar. Pak Man ikan bakar lah. Dia buka story ikan bakar nama dekat Bertam. Bertam kan Kepala Batas dekat kan Johan? Kau dekat? Dekat. Kepala Batas tu area mana? Dekat dengan pantai ke ataupun dekat dengan Bertam? Dekat Bertam. Dulu tu main Beyblade tak sekali? Beyblade pernah main Beyblade burst? Pernah, tapi sekarang tak main lah. Tak main dah. Dulu main Beyblade dekat mana? Ada komuniti tak? Tak ada. Saya selalu main dengan sepupu, kawan. Saya main dengan abang. Dia open kan? Ya, open deck. Ya, betul. Okey, apa lah? Pilih lu. Tengah kiri kanan. Kiri kanan Okey, awak pun sama. Tengah kiri kanan. Okey, 1, 2, 3. Oh, lomok. Okey. Ready? 1, 2, 3. Okey, fake color tulisan dan sedut. 2, 3, betul? Okey, awesome. 1, 2, 3. Okey, 1. Kad sokongan boleh? Boleh. Nak guna tak? Tak nak. Tak nak. Okey, saya guna ya. Okay, ready? Ya. Tukarkan dengan kad ni. Ambil satu kad. Saya pilih satu kad. Okey. Okey, awesome. 1, 3. 1, 2, 3. Okey, down. Kak sokongan lagi? Boleh. Okey. Kak sebut. Nak pinjam efek
Pasubuk ni. Lepas tu punya efek tukar. Tukar dengan buah-buah kecil. Lepas tu pakai buah-buah ni. Ambil satu kad. Okey. Kucing mai. Okey, Usum. Tiga, satu. 1, 2, 3. Okey, saya menang. Saya potong dulu sebab tadi dia shuffle. Pilih satu kad. Okey. 1, 2, 3. Okey, efek kalau tidak berkesan. 2, 2. Okey, Usum. 1, 2, 3. Api daun. Okey. Saya nak guna kad sokongan. Saya nak guna juga. Okey, sama. 1, 2, 3. Timbul badi baku. Ya, timbul badi baku. Timbul badi baku. Okey, tunggu saya. Timbul badi baku. Saya pakai ni dulu. Saya pinjam efek. Ambil apa? Bukan. Ambil satu kad. Jadi saya ambil satu kad. Lepas tu kita timbul badi baku sama-sama. Okey. Okey, 1, 2, 3. Lepas tu attack saya ada 1, 2, 3, 4, 5. Tadi saya serang sekali dah kan? Betul tak? Betul. Betul kan? Okey, jadi saya serang sekali. Jadi nyawa dah ada lagi 20. Jadi saya 2, 4, 6, 8, 10. Nyawa attack saya 40. Jadi saya attack sekali lagi. Okey? Okey, Usum. Boleh. 1, 2, 3. Api daun. Okey, 120. Lagi 1, 1. Saya nak guna kad sokongan kalau boleh. Boleh lah. Okey, 1, 2, 3. Lepas tu buat nak punya efek apa? Lepas tu buat jalan dulu. Ada takar sedut. Okey, sila sedut. Ambil 3 dari Ambil 3 kad daripada kalah. Ya, letak di tangan. Okey, kita usum 1-1. Satu, dua, tiga. Api bertemu dengan daun. Okey. Tunjuklah bagi habis. Orang tak nampak. Mak jangan malu-malu. Okey, saya ambil satu kad. Okey. Pasal siap. Okey, 1, 2, 3. Okey, sedut. Tukarkan kad jenis Tak ada retakar. retakar. Tak ada retakar, ada satu tu je. Ada satu tu je ke? Satu tu Okey. je. Jadi dua. Okey, awesome. Ada kalau ada retakar pun retakar lama. Retakar lama mana? Retakar sama ni? Bukan. Ada retakar lemah ni. Retakar apa? Retakar gamma yang elemental ni. Boleh. Satria. Boleh letak. Kena tukar. Dia wajib ditekan tukar. Lani tengok dekat deck Miri tu. Lepas tu ada retakar tak? Ni retakar lama. Retakar lama duduk dalam Monster Sikat. Dalam tak ada. Retakar ni dah, retakar ni. Apa? Tak ada. Elemental. Saya tak beli lagi. Tak beli lagi. Okey, tak apa. Kita usum je. 2-2. Okey. Okey, usum. Okey. 1, 2, 3. Okey, 1, 2. Okey, usum. Tadi malu-malu tadi sebab apa tadi ayah saya tengok saya main. Oh ya ke? Okey je. Okey, satu. Ayat tu ayah tengok sekali.
Okey, api-api. Abang dah berlawan dengan pakcik abang dah. Sokongan lah. Nak guna juga? Okey, buka. 1, 2, 3. Tium badi baku. Okey, letak semua dekat kalah. Okay. Kita osum. Kita ni kena 80, sorry ya. Okey, osum. 1, 2. 1, 2, 3. Okey, saya menang. Saya pilih satu kad. Okay. Tak kenal wih tak? Kenal. 1, 2, 3. Okey, efek kalau tidak berkesan. 1 dan 2. 1 dan 3. Okey, awesome. 1, 2, 3. Api saya menang. Saya ambil satu kad. Okey. 1, 2, 3. Okey, godam. Dia dah tiru. Pilih satu kad dari jenis master cake atau mas mana dari deck dan tiru efek tersebut. Okey. Sekarang ni bagi saya tengok deck dulu. Boleh tak? Boleh. Okey. Ada lagi kad ni? Tak ada kan? Ada. Okey, ada kad apa? Dah jauh hit tak nampak. Okey, tengok satu-satu. Borok dan kelas kabut lagi. Okey, lagi. Buat semana. Okey, lagi. Okey, Jojo. Okey. Okey, kita tengok layan deck tu. Halilintar lagi. Bukan 03. Okey, berubah gentar. Mantap lagi. Pananah Badudu. Okey, lagi. Jobot lagi. Habis. Okey, Kubu 3 lagi. Okey, Pasubot. Okey. Okey, Majar Ramos lagi. Habis. Okey, apa Meka Gentar. Okey, lagi. Sebab kita layan tu. Okey, Tok Abah lagi. Buat macam ni kan. Buat macam ni senang lah. Macam ni kan. Macam tu. Orang nampak dah. Okey, Gempa lagi. Lagi. Kita tengok dengan semua. Okey, Gempa lagi. Okey, Mas Cacik lagi. Okey, laki lagi. Okey, Meka Gentar. Mantap lagi. Okey, Ramos, mantap lagi. Apa sebut ni? Okey, saya dah pilih dah efek. Jadi, lah ni Oyem pilih satu kad. Efek ni, efek yang masa cik tu. Pilih satu kad jenis masa cik tu. Letak dalam keadaan tutup. Betul ni saya akan reveal saya punya efek tu. Sebab efek saya tu tengok deck lawan. Dan tiru efek tersebut. Lepas tu, Oyem mula efek. Pilih satu kad jenis Mas Cacik, Mas Mara apa semua tu. Tiru efek tersebut. Pilih satu kad, tutup. Jalan dulu efek tu. Bukan jalan, tutup dulu. Okey. Boleh saya kita lawan. Okey, dah reveal lah kan. Tutup kan. Itu nak guna efek tu kan. Okey, saya nak guna efek Borara dan Kelang Kabut. Okey, sekarang reveal efek tu. Efek yang pilih tu. Okey. Tukar lu. Bukan, dia kena tukar ke tiru saja. Cuba baca efek dia. Tetapkan HP kad lawan menjadi 100. 100, okey. Yang tu masa cik tu, efek dia tukar ke? Tiru je kan? Pilih satu. Tiru efek tu, okey. Jadi, okey. Tetapkan HP pihak lawan tu, okey, efek saya jalan lah. Efek saya tu tak berkesan lah dengan yang marah tu, betul tak? Jadi kena tukar kad yang marah tu dengan kad lain. Okay, lah ni marah dengan masa cik tu simpan dalam deck. Letak Jojo dekat deck zone aktif. Sebab efek saya tu, efek Borara tu, efek kad lawan tidak berkesan dan gantikan kad di zone aktif. Yang tu maksud dia. Jadi saya letak Jojo kat situ. Jadi saya serang sekali. Oyen serang 2 kali. Okey, kad sokongan tidak dapat digunakan kerana ada aktif pulus terplus.
Okay, sekarang kita kosong. Kita nampak bahawa kita menambah risiko kita akan dapat satu ilmu daripadanya. Ya, betul. Sebab kita nak bagi adil lah. Sebab yang ni efek dia apa lihat deck lawan, tiru efek. Manakala pihak lawan tu masa cik tu tengok deck lawan juga. Jadi bila kita nak bela efek diri sendiri tu jalan sama, kita nak bagi adil tu cara dia. Saya pilih efek dulu tapi saya tak beritahu. Saya pedal hati. Jadi bila pihak lawan yang muna masa cik tadi tu dia aktifkan efek dia, lepas tu kita review efek kita tu. Bila kita review efek dia, lawan dengan efek yang dia beritahu tu. Cara macam tu lah kot, rasa-rasa yang lebih adil lah. Okay, sekarang kita usum 1 dan 2. Sekejap. Okay, usum 1, 2, 3. Api-api ya, okay. Usum lagi. Kasongan tidak boleh digunakan kerana ada efek ni. Full of the plus. Okay, usum. Sorry. Okay, 1, 2, 3. Berdebar. Alah, jangan takut lah. Alah, bukan. Kalau kita kan mati pun. Kita main-main je. Saya kalah okey tadi. Saya pun kalah juga. Relax lah. Okay, usum. 1, 2. 1, 2, 3. Okay, saya menang. Saya dah 5 dah. Beli apa pack baru. Blazing Frost. Blazing Frost beli. Saya lama tak P7E, so saya ketinggalan sikit. Saya baru beli dua. Oh, beli kat 7A. Kalau nak beli dekat beg kuning ada. Saya ada tinggalkan ruangan ada beg kuning kan. The link terus kepada Blazing Frost ada, mereka slide ada semua dah. Okay lah. Promote sikit lah. Okay, thank you. InsyaAllah kan. Okay, thank you. Saya beli. Okay, thank you. Bye. Gulak. Umur apa umur? 12. 12. Oh, okay. Tahun ni SPM UPS tak ada. UPS ada. SPM, saya tengok SPM. SPM. Okay. Thank you. Bye. Gulak. Bye. Promote tu mesti. Ya, betul. Promote tu mesti. Okay.